pernah cuti sekolah ni, PKU menganjurkan program berkatan secara percuma untuk anak-anak asnaf. Jadi let's roll, kita tengok keadaan dalam klinik macam mana. Adik, kenapa adik takut nak masuk tadi? Kenapa adik takut? Takut sunat. Kenapa nak takut sunat? Tak sakit, tak rasa apa? Percaya ke? Tengok, kawan-kawan lain tu tak nangis pun. Takut. Takut kena potong tu. Tak sakit lah. Percaya tak sakit? Dia bagi bius, dia bagi ubat lu, ubat tu bagi tak sakit. Lepas ni boleh masuk? Jam. Jam. A few moments later. Assalamualaikum. Hari ini kita menerima kunjungan daripada PKU untuk sunat lebih kurang 16 orang asnaf. Alhamdulillah program berjalan lancar. Alhamdulillah tak ada komplikasi dan sebagainya. Proses yang kita sunat kini kita menggunakan bipolar lah. So prosesnya lebih kurang 15 minit saja. Alhamdulillah semua peserta membagi kerjasama. So program seperti ini memang kita di Poligami Sufi memang selalu melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, terutamanya pada musim cuti sekolah lah, untuk membantu orang asnaf ataupun orang yang kurang berkemampuan untuk memudahkan urusan kewajipan lah untuk sunat anak-anak lelaki-lelaki lah. So terima kasih lagi saya ucapkan kepada PKU kerana memberi kepercayaan kepada Poligami Sufi untuk menghandle satu program kebajikan. Alhamdulillah, semoga urusan kita ini diberkati. Alhamdulillah, settle program perkataan kita bersama dengan asnaf pada hari ini. Kita jangkakan habis pada pukul 2, tapi sekarang pukul 1, sejam awal. Maksudnya apa? Program kita berjalan dengan lancar. Okey, untuk pengetahuan korang semua, kita telah kali kedua program bersunat ni kita dah jalankan. Yang ni kali kedua lah. Tahun lepas dekat mana kita buat? Kampung orang asli. Kampung orang asli. Tenggur, Perak. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada penyumbang secara tak langsung menjayakan program pada kali ini. Dan terakhir sekali Tuan Merah, ada orang cakap? Apapun, kalau kami ada program khatan untuk tahun depan, nanti kami akan beritahu. Assalamualaikum.